Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak review DJI Mic Mini dan juga DJI Osmo Pocket 3. Jadi video yang anda tengok ni adalah daripada DJI Osmo Pocket 3 dan manakala audio pula daripada DJI Mic Mini. Sekarang ni untuk Mic Mini ni saya onkan dia punya noise cancellation, macam mana dia punya kualiti suara okey tak okey. Dan ni pula kalau kita offkan noise cancellation dia, macam mana sound dia. Dan yang ni pula kalau saya offkan mic, hanya gunakan sound daripada DJI mic DJI Osmo Pocket 3. So tanpa sebarang mic, inilah dia punya kualiti audio. Sekarang saya on balik lah dia punya mic dan ni audio dia. Jadi ini adalah contoh audio daripada DJI Mic Mini cubaan 123, cubaan 123. Yang ni dia punya noise cancellation saya offkan. Dan yang ni pula contoh kalau saya dah onkan noise cancellation, adakah dia membantu untuk mengurangkan bunyi daripada sekitar? Cuba komen sikit. Dan ni pula contoh kalau saya offkan terus mic ni dan hanya gunakan mikrofon daripada kamera DJI Osmo Pocket 3 sahaja. Memang dia takkan jelas sangat lah macam kita guna mic. Dan itu saya on semula mic. Yang ni adalah contoh bila kita on mic, sound dia lebih berkualiti dan lebih jelas kedengaran kan. Boleh komen sikit. Cubaan 123, cubaan 123. Macam mana pula dengan dia punya video ataupun visual daripada DJI Osmo Pocket 3 ni? Jelas tak? Dia senang sebab dia kecil dan boleh pegang dengan tangan saja. Kita flip saja dia punya skrin ni, boleh terus on. Macam sekarang kita buat video selfie, kalau kita nak ke depan kita just double click, triple click, dia akan ke depan. Dan sekarang ni dia punya kamera menghala ke hadapan pula. Kalau kita nak ke belakang balik, 3 kali klik dan dia akan ke belakang semula. Simple saja dan sangat praktikal lah. Tak perlu susah nak setting. Nak ke depan balik, tekan 3 kali, dia ke depan. Ke belakang, tekan 3 kali, ke belakang. Dan ni pula saya nak cuba cakap secara lebih perlahan. Sekarang saya cakap secara biasa saja. Saya cuba nak cakap cara perlahan. Berbisik sekarang ni, adakah anda dengar ataupun tidak? Tadi saya berbisik, adakah anda dengar ataupun tidak? Cuba komen sikit. Sekarang kita di MRT Chan Shaolin. Sekarang kita di stesen MRT. Cuba komen sikit macam mana kualiti suara daripada DJI Mic Mini ni. Dia guna magnet sahaja untuk kepilkan. Cubaan 123, cubaan 123. Sekarang ni saya dalam MRT dan bunyi agak bising dalam ni. Jadi sekarang ni noise cancellation tu saya offkan. Macam mana dia punya kualiti suara, cuba komen sikit. Sekarang saya nak onkan noise cancellation. Okey, sekarang kita dah onkan noise cancellation. Macam mana kualiti suara berbanding dengan saya offkan noise cancellation. Cubaan 123, cubaan 123. Sekarang saya try off balik noise cancellation. Sekarang saya offkan noise cancellation. Cubaan 123, cubaan 123. Dan saya tekan satu button saja, button on ni, dia boleh onkan semula noise cancellation. Cuba komen sikit, ada perbezaan tak kalau kita on ataupun off noise cancellation? Sekarang saya berada di lebih kurang
mungkin dalam 50 meter daripada kamera. Macam mana cubaan, macam mana bunyi audio saya, adakah clear ataupun tidak. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Kalau saya gerakkan jauh sikit lagi pun, adakah masih boleh dengar ataupun tak dengar. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Sekarang makin jauh. Okey, saya menghampiri mikrofon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari segi jarak, sebenarnya DJI Mic Mini ni dia boleh, range dia boleh dengar sehingga 400 meter. Tetapi kebiasaannya kita guna tak sampai 100 meter pun dah kira lebih daripada memadai lah. Dan kalau anda dengar ni ada bunyi di belakang dan sound saya macam mana, adakah masih jelas ataupun tidak. Dia yang bagus kalau kita ada mikrofon eksternal macam DJI Mic Mini ni, kalau kita katakan kita tak menghadap kamera pun, contoh kita menghadap sana, sound yang dihasilkan ni masih dengar lah. Kalau kita gunakan kamera saja untuk rakam, mungkin sound kita dah putus-putus dan kurang jelas. Cuba tengok, saya cuba rakam. Dekat belakang background ada bunyi suara. So adakah saya punya suara masih jelas ataupun tidak? Cuba komen sikit. Macam mana kualiti visual daripada DJI Osmo Pocket ni. Sebab dekat luar sangat-sangatlah cerah. Sekarang masuk bawah, sekarang cerah semula. Adakah muka saya nampak gelap ataupun tidak dengan kamera DJI Osmo Pocket 3 ni? Okey, saya rasa yang tu saja saya punya review untuk DJI Osmo Pocket 3 dan juga DJI Mic Mini. Semoga dapat memberi sedikit gambaran kepada anda macam mana kualiti video ataupun visual daripada Osmo Pocket 3 dan juga kualiti audio daripada DJI Mic Mini. Dan sekarang ni saya berada di Luckin Coffee. Kopi ni saya beli matcha latte, matcha coconut matcha ni dengan harga RM4 je sebab ni hari Malaysia. Tapi kalau anda nak harga RM3 satu cup ni, RM3, anda boleh download apps Luckin Coffee. Saya letakkan link di ruangan komen. Anda download dan anda dapat harga RM3 untuk sebarang air di Luckin Coffee. Okey, sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.